Jadi bagaimana agaknya kementerian melihat peluang untuk memperluaskan penyertaan usahawan desa dan koperasi komuniti agar mereka tidak sekadar menjadi penerima manfaat tetapi turut menjadi pemacu utama pertumbuhan ekonomi setempat. Betul. Kalau kita mengamati pembentangan belanjawan oleh Yang Amat Berhormat Perdana Menteri Datuk Seri Anwar pada hari Jumaat yang lepas, dalam peruntukan untuk keusahawanan itu banyak boleh dilaksanakan, disalurkan kepada usahawan-usahawan di luar bandar atau di pedalaman misalnya. Tokoh nasional telah diberikan peruntukan 550 juta, amanah hektar Malaysia 230 juta, koperasi 50 juta ringgit. Ini belum termasuk yang diperuntukkan kepada kementerian-kementerian untuk pelaksanaan program seperti satu daerah, satu industri, program perusahaan sosial, agensi-agensi seperti Tokoh Nasional, Amanah Hektar Malaysia, termasuklah juga SME Corp dan Suruhanjaya Koperasi Malaysia. Ini stakeholdersnya, usahawannya dan koperasinya itu banyak dibangunkan di kawasan luar bandar dan pedalaman. Dan di kementerian ini sendiri kita melaksanakan program satu daerah satu industri, membangunkan produk unik di satu-satu kawasan di daerah, termasuk daerah di luar bandar ini. Saya ambil contoh di Kota Bulut misalnya, industri ikan leaking. Itu sudah kita angkat sebagai satu industri yang mau dibangunkan dengan Institut Keusahawanan Negara Enscan, agensi di bawah Kuskop. Begitu juga dengan tamu desa yang saya sebutkan tadi. Kemudahan ini banyak dibina di kawasan luar bandar dan pedalaman untuk menyediakan kemudahan yang lebih selesa. Skim-skim di bawah Tokun yang saya sebutkan awal tadi, skim pembiayaan usahawan tamu, skim pembiayaan usahawan kerap, skim teman tekun, dan banyak lagi. Itu sememangnya kita memfokus kepada perusahaan mikro, perusahaan informal, dan perusahaan kecil di luar bandar.